Assalamualaikum guys. Jadi hari ni saya nak review satu cerita iaitu Hadam. Cerita Hadam kan? Kau pun dah tengok dah kan? Mesti best kan cerita dia kan? Tapi kau tahu ke apa dia punya ni? Maksud cerita tu. Okay, untuk pengetahuan semua, cerita Hadam ni cerita biasa-biasa je lah. Saya tengok. Tak ada apa yang best pun. Tapi best lah juga. Boleh layan. Ni tak adalah boring sangat. Dari segi cerita dia pula sangat best. Okay, boleh naik. Boleh lah, ada nama sikit-sikit kan. Boleh lah. Lepas tu pula dia dari segi pelakon pun ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Contoh macam Siti Khadijah kan, ataupun Datuk Amy Shah kan. Okey lah tu. Kan. Jadi daripada situ saya nampak cerita ni boleh pergi jauh. Walaupun cerita dia cerita bajet, tapi boleh pergi jauh. Okay, kalau untuk siapa yang apa tu pengarah dia tu, kalau tahu lah kan, cerita dia sangat best. Jadi kat situ okey sikit lah, tak adalah dia macam kurang sangat, tapi boleh lah kan, sekadar makan-makan buat rasa kan. Boleh lah tu. Okay, saya nampak potensi dia, saya nampak, tapi dia macam mana lah, dia nak kata cerita tu best, tak best, ada juga yang tak best. Sebab cerita dia tu kosong kan, dia macam tengah tu sikit kan. Jadi daripada situ saya nampak kan, dia punya kenaikan kan. Boleh lah. Datuk Remy tu memang best lah. Saya paling suka dia punya lakonan tu. Kalau boleh saya nak jumpa dia sekali tu. Tapi tu lah, tak ada ni kan, tak ada bajet kan. Jadi tu lah. Siapa lagi? Sekejap. Dia cerita dia best lah. Best. Dia sangat-sangat best. Dan saya tak expect pun cerita dia macam tu. Dia bukannya pasal orang yang boleh saka yang ni, yang pasal orang yang boleh saka untuk jaga tanaman. Dia bukan, ni cerita lain ni. Dia cerita macam cerita thriller sikit lah kan. Kat situ boleh saya nampak dia punya potensi tu kan. Jadi untuk naik tu agak lama juga lah. Kalau siapa dia punya pengarah tu kan, untuk naik tu agak lama juga lah. Jadi boleh konsisten tu. Boleh buat lagi tu. Kalau boleh buat cerita lebih menarik lagi lah. Okay kat sini saya nak cakap, cerita dia tu saya bagi 4/10 lah. 4 ke 6 ke macam tu lah. Saya tak bagi lebih lah. Sebab cerita dia sedap makan lah. Sedap makan. Sedap makan, sedap rasa lah. Boleh ada nama sikit-sikit. Okay lah tu. Kan. Jadi kat situ 4.6/10 saya bagi untuk review cerita Hadam. Okay guys, tu je. Hari ni tak ada apa pun, sebab tengah fikir kan. Jadi okay lah, best lah. Boleh lah pergi jauh. Okay, untuk pengarah dia tu buat lagi filem. Pastikan pelakon dia tu yang badan sasa tu, yang sado kan, pastikan banyak lagi pelakon. Saya pun nak tengok lagi cerita dia tu. Saya tengok cerita dia yang main Kail pun sama juga. Tapi sekejap kita review pula pasal main Kail. Okay guys, untuk filem review dia saya bagi 4.6/10. Okay tu kan. Okay lah. Okay, bye bye.